Bayangkan anda hidup di tanah Jawa pada ratusan tahun yang lalu. Pada waktu itu, struktur masyarakat sangat berbeza dengan apa yang kita ada hari ini. Manusia dibahagikan mengikut darjat dan kasta yang sangat ketat. Lihatlah wajah-wajah rakyat biasa ini. Mereka hidup dalam kemiskinan, memakai pakaian yang sederhana dan perlu bekerja keras siang dan malam hanya untuk mengalas perut. Di mata golongan atasan, rakyat bawahan ini seolah-olah tidak mempunyai sebarang kuasa atau suara. Pemikiran pada zaman itu menetapkan bahawa raja-raja dan golongan bangsawan adalah suci, berkedudukan hampir seperti wakil Tuhan di bumi. Manakala bagi seorang petani miskin atau rakyat biasa, hidup mereka sering dilayan seolah-olah diri mereka langsung tidak berharga. Disebabkan jurang darjat yang terlalu besar ini, sesuatu yang indah seperti agama dan kasih sayang Tuhan terasa sangat jauh. Bagi rakyat jelata, Tuhan itu kelihatan seolah-olah hanya milik eksklusif golongan elit yang duduk di dalam istana yang serba mewah. Namun, kehidupan masyarakat bawahan mula berubah dengan kehadiran seorang guru bernama Raden Abdul Jalil. Walaupun beliau mempunyai pendidikan agama yang tinggi, beliau menolak kemewahan hidup di istana. Beliau lebih rela duduk bersila dan bergaul mesra bersama rakyat yang paling miskin. Oleh kerana cara hidupnya itu, beliau lebih dikenali oleh masyarakat kampung dengan nama Syekh Siti Jenar. Dalam bahasa Jawa kuno, Siti Jenar bermaksud tanah merah. Nama ini membawa sebuah falsafah yang sangat mendalam. Beliau ingin mengingatkan semua orang bahawa tidak kira sehebat mana seorang raja atau semiskin mana seorang petani, tubuh kita semua diciptakan daripada tanah biasa yang sama. Di sisi Tuhan, semua manusia adalah sama rata. Untuk menerangkan ajarannya, beliau menggunakan satu perumpamaan yang mudah. Bayangkan jiwa setiap manusia itu seperti setitis air dan Tuhan pula adalah sebuah lautan yang sangat luas. Apabila titisan air itu jatuh ke dalam laut, ia tidak musnah. Ia menyatu dengan lautan tersebut. Pesanan ini memberikan nafas baharu kepada rakyat jelata. Syekh Siti Jenar menyedarkan mereka bahawa Tuhan tidak berada jauh di langit yang tinggi dan Tuhan juga tidak terkurung di sebalik tembok istana. Sebaliknya, kasih sayang Tuhan wujud sangat dekat, berada tepat di dalam hati setiap manusia. Anda boleh bayangkan betapa leganya hati rakyat miskin apabila mendengar mesej ini. Buat pertama kalinya, mereka berasa dihargai. Beribu-ribu orang datang belajar di padepokan atau sekolahnya kerana di sana mereka diajar bahawa mereka juga istimewa dan disayangi Tuhan sepenuhnya. Tetapi di pusat pemerintahan, iaitu Kerajaan Demak, keadaan menjadi semakin tegang. Para pemimpin dan barisan ulama yang dikenali sebagai Wali Songo sedang bertungkus lumus membina sebuah negara yang stabil, berpandukan undang-undang dan peraturan yang tegas. Pihak istana mula bimbang melihat pengaruh Syekh Siti Jenar. Jika setiap petani miskin percaya bahawa diri mereka setaraf dengan raja dan sudah pun bersatu dengan Tuhan, pihak berkuasa takut rakyat akan mula mengingkari undang-undang kerajaan dan mungkin berhenti membayar cukai. Majlis Wali Songo bukanlah pemimpin yang berniat jahat. Mereka adalah pentadbir yang mahukan ketenteraman. Mereka bimbang falsafah kerohanian yang tinggi ini, jika jatuh ke kefahaman orang awam, boleh disalah erti dan mencetuskan kekacauan dalam masyarakat. Di sinilah letaknya konflik utama kisah ini. Sesuatu yang bermula sebagai satu kebenaran rohani yang membebaskan jiwa individu, kini dilihat oleh pemerintah negara sebagai satu fahaman yang berbahaya dan berunsur pemberontakan. Akibat kebimbangan ini, Syekh Siti Jenar diarahkan menghadap ke Mahkamah Agama tertinggi negara. Beliau diwajibkan untuk mempertahankan ajarannya atau berhadapan dengan hukuman berat. Hujah pihak Wali Songo sangat mudah difahami. Agama memerlukan peraturan fizikal atau syariat. Peraturan ini bertindak seperti bagar keselamatan yang menjaga kelakuan manusia agar hidup dalam keadaan teratur dan harmoni. Syekh Siti Jenar menjawab menggunakan perumpamaan wayang kulit. Lihatlah bayang-bayang patung ini. Ia kelihatan hidup, bercakap dan berperang. Tetapi hakikatnya, ia hanyalah kulit yang mati, sama seperti tubuh manusia. Satu-satunya realiti yang menghidupkan dan menggerakkan manusia adalah cahaya Sang Pencipta. Walaupun diasak, Syekh Siti Jenar dengan tenang enggan menarik balik kata-katanya. Beliau menjelaskan bahawa beliau hanya mementingkan kebenaran dalaman tentang cinta kepada Tuhan dan bukannya peraturan luar yang dicipta untuk tujuan politik.
Mahkamah tersebut akhirnya menemui jalan buntu. Pihak kerajaan mengadili beliau menggunakan Undang-Undang Alam Fizikal, sedangkan pemikiran dan jiwa Syekh Siti Jenar sudah pun hidup sepenuhnya dalam alam kerohanian. Kerana risau ajaran ini akan mencetuskan revolusi sosial yang besar, majlis akhirnya menjatuhkan hukuman yang paling berat. Syekh Siti Jenar mesti dihukum mati. Senjata yang ditugaskan untuk hukuman ini adalah sebilah keris pusaka diraja. Keris ini melambangkan kuasa duniawi mutlak kerajaan ke atas hidup dan mati. Pada hari pelaksanaan hukuman, suasananya sangat berbeza. Para algojo istana berada dalam keadaan tegang dan serba salah. Sebaliknya, Syekh Siti Jenar langsung tidak menangis, tidak merayu dan tidak menunjukkan sebarang riak ketakutan. Beliau hanya mengukir senyuman. Syekh Siti Jenar melihat hidup di dalam jasad sebagai satu tempoh pengasingan. Mata dilah tajam yang menghampiri lehernya itu, baginya, hanyalah sarana untuk rohnya melangkah keluar, terbang bebas daripada kurungan dunia. Bagi beliau, saat itu adalah detik pembebasan yang dinantikan. Beliau menyambut maut seperti seorang kekasih yang sudah lama dirindui. Mengimbas kembali perumpamaan air sebelum ini, dengan terpisahnya roh daripada tubuh, titisan air itu akhirnya dapat pulang dengan aman. Ia kembali menyatu ke dalam lautan kasih sayang Tuhan yang tiada sempadan. Pihak berkuasa mungkin telah memusnahkan tubuh fizikalnya, tetapi mereka sama sekali gagal memadamkan ajarannya. Mesej Syekh Siti Jenar terus mekar dalam diam, disimpan rapi di dalam hati masyarakat biasa selama beratus-ratus tahun lamanya. Tindakan Syekh Siti Jenar menunjukkan bagaimana keteguhan hati mampu mengatasi ketakutan terhadap kuasa duniawi. Beliau membuktikan bahawa suara seorang individu mampu menggoncang empayar selagi ia berpijak pada kejujuran batin walaupun terpaksa berdiri sendirian. Falsafah Syekh Siti Jenar meninggalkan kita dengan satu kepastian yang mendamaikan. Tidak kira siapapun anda atau betapa kecilnya kedudukan anda di mata dunia, cahaya dan cinta Tuhan sentiasa hadir dekat di dalam hati anda. Apa pandangan anda tentang keberanian Syekh Siti Jenar? Kongsikan fikiran anda di ruang komen di bawah.